Saya minta cendol biasa je tadi sebenarnya kan. Dia bagi dengan cendol ada sotong, lobster dalam. Perlis ni memang negara yang paling panas dalam Malaysia sebab dia bersepadan dengan Gurun Sahara. Gurun Sahara tu terletak di Gurun Kedah lah. Jadi Perlis ni dia paling panas lah. Jadi bila panas-panas ni, kita cari makanan yang sedap lah. Kita jumpa cendol. Sebenarnya saya nak pergi bayar bil api tadi dekat Telekom. Tapi ada kedai cendol. Saya datang ke sini. Nama kedai ni pun Cendol Tepi Telekom. Dia famous dengan cendol, dia ada makan jugalah, dia ada nasi ayam, dia ada bihun sup, apa semua. Yang ini saya minta cendol biasa je tadi sebenarnya kan. Dia bagi dengan cendol ada sotong, lobster dalam tu. Tak ada. Ni cendol special. Dia ada pulut, dia ada tapai, dia ada jagung dan segala maneka jenis barang-barang ada ni. Tapi mahal. RM15. RM5. Kat KL RM5 macam ni, sepatutnya kita beli macam ni, kita bungkus balik juga kat KL. RM15. Orang bayar. Orang KL bayar RM15 ni. Sedap duduk Perlis ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kedai ni dah lama. Dulu dia berniaga, masa saya kecil, dia berniaga kat tepi sana. Sekarang ni kedai dia dah besar, dah proper. Memang selesa lah. Kalau nak parking pun semua banyak. Dia buka setiap hari, tutup hari Isnin. Buka pukul 12 sampai pukul 6. Sekarang baru pukul 12.1 tengah hari, makanan dah habis. Tak. Sekarang ni dah pukul 4 lebih, makanan dah habis. Tapi kalau nak makan, kena datang awal sikit lah. Brother ni, laku kedai dia. Special. Ada sotong. Ada apa, lychee dalam dia. Saya sebenarnya tak minum manis. Tapi sedap punya pasal manis pun manis lah.